Okey, semua bangun. Ya. Ha? Ni. Oh, itulah. Last time tak menyala kan? Patut tak dengar. Tak apa, ni dah menyala okey lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua boleh duduk. Okey, semua apa khabar? Sihat? Okey. Ada yang tak sihat? Siapa tak sihat? Sakit hati? Sakit hati tak ada ubat Sakit hati tak ada ubatnya. Okey, siapa yang mula rasa sebab sekarang kan apa? Musim-musim influenza. Kamu kena influenza? Tak ada Pernah kena? Macam mana? Apa rasa dia kena influenza? Sakit? Rasa macam mana? Pernah kena? Tak pernah kena? Tak larat? Lagi? Rasa tak larat, apa lagi? Rasa lemah badan, batuk-batuk, demam, nak pitam, macam-macam lah. Okey, sebabkan sekarang ni musim influenza, jadi semua murid-murid digalakkan pakai apa? Pakai mask. Mask. Macam masa COVID dulu, pakai mask balik Okey. Sebelum kita mulakan, siapa ingat apa yang kita belajar kelas sebelum ni? Ingat? Mandi wajib. Pasal mandi wajib. Okey, apa dia mandi wajib ni? Apa dia mandi wajib? Mandi wajib. Selepas ada besar. Apa dia mandi wajib? Yang lelaki, apa dia mandi wajib? Dasarkan niat. Zikran. Apa dia mandi yang dilakukan? Apabila banyak yang sebab yang mewajibkan. Panjang Tak payahlah panjang, kita pendekkan sikit lah. Apa dia? Sebab apa? Ni sebab ni hadas besar ketika hadas besar. Okey.
Ingat tak semalam yang Ustaz cerita pasal benda-benda yang mewajibkan mandi tu apa dia? Keluar darah haid, keluar air mani, jima, mati sedang tercahit kan, nifas, wildan, wildah. Wildah dan jima. Okey. Itu semua adalah kategori hadas besar. Okey. Itu semua adalah kategori hadas besar. Boleh Anas? Okey. Okey, itu semua adalah kategori hadas besar. Okey, siapa ingat dia punya dalil dia? Dalil yang mewajibkan kita mandi. Sila bacakan seorang. Wa in kuntum junuban fatahharu. Okey, wa in kuntum junuban fatahharu. Ini adalah dalil yang mewajibkan kita mandi wajib. Okey, apa lagi? Apa lagi yang kita belajar semalam? Hadas besar. Apa dia? Keluar haid. Keluar air mani. Jima. Mati. Nifas dan wildah. Okey, itu adalah kategori hadas besar yang kita dah belajar semalam. Okey, Amrina, apa perkara yang kita dilarang semasa berhadas besar? Apa dia? Solat. Amrina, apa dia? Solat fardu dan solat sunat. Okey, ketika berhadas besar, kamu semua tak dibenarkan untuk solat sampailah kamu suci. Adam. Lagi apa lagi? Benda yang dilarang, perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Baca Quran lagi. Pegang Quran lagi. Puasa. Tawaf. Okey, dan mendekati dan duduk dalam masjid. Okey, tapi kalau untuk bagi yang wanita, untuk yang wanita yang keluar darah haid, puasa tak boleh puasa. Ya. Okey. Duduk dekat sekitar masjid boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, soalan daripada Aira. Kalau kamu tengah dalam keadaan yang tak suci, okey, kamu bila travel kan, gerak sekali kan dengan orang yang boleh solat, tak ada masalah. Singgah dekat masjid. Daniel Rifkin, apa jadi kalau macam tu? Betul kan? Daniel kan? Apa yang kamu buat kalau dalam situasi macam tu? Yang tengah dalam keadaan haid tu mungkin mak kamu ataupun mungkin adik-beradik perempuan kamu. Okey, apa yang kamu suruh diorang buat? Oi. Istighfar. Baik, betul lah. Tak, dia dalam keadaan haid. Tak boleh lagi. Belum suci lagi. Velocity? Apa benda velocity? Gini-gini lah. Jangan Bukan. Apa dia? Daniel, apa yang kamu buat kalau macam tu? Yang belah sini, ada yang boleh tolong? Macam mana? Zikir? Tak, soalannya macam ni. Ada yang tanya, okey. Kalau kamu yang perempuan lah dalam keadaan haid, okey, kamu ikut family kamu keluar jalan, okey, singgah kat masjid.
Okey, yang pergi solat tu yang pergi solat lah. Kamu yang dalam keadaan haid ni apa yang kamu buat? Ha? Dalam kereta? Dalam kereta? Mandi? Mana boleh lagi dalam keadaan haid, tak boleh. Belum suci lagi ha. Dalam kereta? Okey, jawab. Okey, jawapannya kan, kamu boleh Kamu boleh sama ada duduk dalam kereta, zikir ke dan sebagainya, ataupun mungkin boleh duduk dekat sekitar masjid tapi tak boleh masuk. Okey. Duduk kat sekitar masjid boleh, masuk tak boleh. Okey? Ha. Surau samalah keadaannya. Siapa tanya ni, kamu ke ni? Ha. Surau pun sama. Ha. Tandas dalam masjid. Tandas dalam masjid. Oh. Okey, kalau biasa kan. Dengar. Kalau biasanya masjid atau surau kan, biasa tandas dia dekat luar daripada masjid, kan? Tapi ada juga masjid atau surau yang mungkin dia kecil. So dia punya tandas tu kena lalu dewan solat ke dan sebagainya kan, baru dapat sampai kan. Ada juga. Tapi dia nak ke tandas ni, so macam mana? Sama. Jamak apa? Azam, buat apa Azam? Kalau macam tu. Mengesut. Apa benda mengesut? Tak perlu. Okey, tak perlu Kalau kata dia kena lalu kawasan jelah dewan solat kan, boleh je lalu je lah. Kalau itu dia punya keperluan dia, okey. Kita agama Islam ni dia tidaklah terlalu orang kata apa? Terlalu strict, rigid dalam satu benda tu, okey. Kalau ada sebab yang tertentu, ada flexibility kat situ. Okey? Apa dia? Minta izin Allah. Tak perlu. Okey. Ni perkara yang dilarang semasa hadas besar. Solat. Okey. Ini cuma ni apa nama? Kita recap balik apa yang kita belajar semalam. Jadi hari ni Ustaz nak kita belajar satu benda lagi, iaitu macam mana cara nak mandi wajib. Macam mana cara nak mandi wajib. Okey, siapa boleh jadi demo? Siapa boleh demo mandi wajib? Siapa boleh demo mandi wajib? Ada? Tak, demo. Sekejap
Apa tak ada wifi ni? Sekejap Ha? Apa? Ada? Okay, tunggu sekejap tak nak connect tu. Mana ni? Pinjam buku sekejap. Buku apa? Liga Islam. Tak boleh ha. Okay, sekejap Okay. Minta maaf ada masalah teknikal sikit, so tak boleh tengok video. Tapi hari ni kita belajar macam mana cara nak mandi wajib. Okey, apa step apa perkara yang pertama yang perlu dibuat kalau nak mandi wajib? Yang pertama sekali apa? Niat. Okey, yang penting
Niat. Siapa boleh tolong bacakan niat dia apa dia? Niat dia. Aira, tolong bacakan. Arana. Macam mana? Siapa boleh tolong bacakan? Niat. Nawaitu Raf'al Dasil Akbar Lillahi Ta'ala. Okey, semua ikut. Nawaitu Raf'al Hadasil Akbar Lillahi Ta'ala, ataupun sahaja aku mengangkat hadas besar dari Ta'ala. Dah hati. Okey? Kamu nak baca Arab boleh, kamu nak baca Melayu boleh, tak ada masalah. Okey, asalkan yang pentingnya adalah niat. Niat untuk mengangkat hadas besar. Okey, yang kedua buat apa? Selepas niat. Okey, yang kedua kamu meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey? Meratakan air di seluruh anggota badan. Itu adalah benda yang wajib. Tapi apa sunatnya? Apa sunatnya? Allah, sepah. Sunatnya adalah pertama sekali kamu basuh kamu punya pergelangan tangan kamu dulu. Okey? Mulakan dengan basuh pergelangan tangan dulu. Lepas tu apa? Kan? Bersihkan kamu punya kubul dan dubur. Kamu punya kemaluan kamu. Okey? Bersihkan. Okey? Lebih afdal kamu bersihkan dalam keadaan mencangkung. Okey? Supaya lebih bersih. Okey? Supaya lebih bersih. Anas, nampak Anas? Okey, lepas tu apa? Lepas tu kamu itu yang first. Itu kira sunat tu. Kamu ratakan air tu ke bahagian rambut rambut kamu, segala celah-celah yang ada tu kamu ratakan. Okey? Mana bahagian celah manusia yang ada? Ketiak lagi? Celah. Boleh juga ni celah. Pusat lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ni bahagian ni, telinga ni kamu kena ratakan. Okey? Ratakan. Pastikan kamu punya celah-celah ni di sental dan kena air. Sental dan kena air. Nak belakang tu. Tak ada apa. Okey? Selepas tu apa? Apa lagi yang sunat? Kamu berwuduk dan kamu jirus bahagian kanan 3 kali. Bahagian kiri kamu 3 kali. Okey, itu sunat. Sunat yang boleh dilakukan. Sunat ni maksudnya apa? Kalau buat dapat pahala, kalau buat pun tak mengapa. Okey, tak ada masalah. Yang penting dua ni. Yang penting niat ada dan kamu meratakan air ke seluruh anggota badan kamu. Nama Adam? Adam pula, Azam. Adam, Azam, Mikail yang 3 orang ni. Okey, ada soalan bahagian ni, cara mandi wajib ni?
Okey, soalan yang semalam. Kalau kamu apa? Kalau kamu mandi tapi bukan dalam bilik air. Kamu mandi dekat tempat yang terbuka, contohnya macam kolam ke, sungai ke, laut ke, boleh ke tak boleh mandi dekat tempat terbuka? Boleh tak boleh? Dah. Boleh? Mana boleh? Mana boleh kalau tak tutup aurat Kamu kena pastikan aurat kamu tutup kalau mandi kat tempat yang terbuka. Okey. Kalau kamu mandi kat tempat terbuka macam tu, kamu niat nak mandi wajib, kamu kena ada niat Pertama sekali niat. Dan kamu masuk. Okey, niat dan kamu masuk. Okey, setakat ni ada soalan bahagian mandi wajib ataupun berjunub? Ada soalan? Okey, mandi wajib ni hanya untuk hadas besar dan kalau mati Tapi kalau kata hadas kecil macam mana? Hadas kecil. Hadas kecil apa? Hadas kecil kalau kamu contohnya Lena depan ni. Sofia, boleh. Bangun. Macam mana hadas kecil? Hadas kecil. Macam mana Aswad? Berak lagi? Kencing lagi? Berdarah, beranah. Okey, lagi? Lagi apa lagi hadas kecil? Muntah? Muntah, okey masuk jugalah. Lagi apa? Hadas kecil? Muntah dah masuk. Okey, kencing kanak-kanak yang baru menyusu. Okey, kalau hadas kecil macam mana cara kamu nak sucikannya kalau hadas kecil? Macam mana? Berwuduk Kalau hadas kecil kamu berwuduk. Bukan sahaja. Kalau najis tu ada kat badan kamu, kat baju kamu kena basuh dulu Bersihkan dahulu sampai dia betul-betul bersih. Sampai mana? Sampai tiada bau, warna, rasa. Rasa macam mana rasa? Mana rasanya Anas? Pakai tangan? Kamu jilat? Rasa ni macam mana? Lembek. Okey, pastikan tiada bau, tiada warna dan tiada rasa. Rasa ni bukan rasa pakai tangan bukan pakai jilat tak ada Bukan rasa macam tu. Rasa tu kamu memang dah rasa betul-betul ni dah hilang najis ni. So kamu bolehlah berhadas kecil. Okey, apa kelebihan? Apa hikmahnya kamu mandi wajib?
Apa hikmahnya? Suci. Boleh masuk. Menyucikan diri. Anas, apa Anas? Hikmah mandi wajib. Selain menyucikan diri, apa lagi? Apa dia? Doa termakbul. Kalau tak mandi tak makbul ke macam mana? Ganjaran pahala. Okey, boleh masuk juga. Tak sikit. Lagi apa lagi? Macam mana Anas? Ibadah yang okey. Ibadah yang sebelum ni kamu tak boleh lakukan, semasa hadap besar kamu boleh lakukan semula. Itu yang penting Ambil 3 ni je lah. Okey. Soalan. Macam mana kalau kamu berpuasa di bulan Ramadan? Ni yang perempuan Yang perempuan. Kamu berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba kamu keluar darah haid pada masa itu. So, batal. Okey. Walaupun 1 minit sebelum azan Okey. Batal kalau macam tu batal Tetapi apa yang kamu buat lepas tu? Apa? Apa yang perempuan yang keluar haid ni kena buat selepas dia batal puasa? Sabar belum lagi. Ya, dia berbuka lah. Dia berbuka, dia tak puasa. Tak sedar? Tak perasan? Tak perasan maksudnya? Okey, menarik soalan. Okey, soalan. Ini untuk yang wanita. Macam mana kalau wanita tu dia tak perasan yang dia tengah datang haid? Dia tak perasan. Batal? Okey, kalau dia tak perasan, itu dia punya ni lah, apa? Dia punya khilaf lah, dia punya kesilapan dia. Okey, kalau dia tak perasan. Tapi dia punya puasa tu mesti batal lah pada waktu tu. So dia kena ganti juga hari yang dia dah berpuasa tu. Okey? Kalau dia perasan tu masa buka. Okey, ni untuk yang lelaki. Untuk yang lelaki. Macam mana kalau waktu bulan puasa tu kamu tiba-tiba mimpi basah? Tiba-tiba mimpi basah. Batal? Macam mana kalau untuk yang lelaki, esoknya puasa ni, tapi kamu mimpi basah? Batal ke tak batal zikran? Batal? Tak batal. Kenapa tak batal? Dah. Kamu geleng tu. Tak tahu? Rafikin. Batal ke tak batal? Batal, kenapa? Sebab kelamaan ni. Okey, so kalau untuk yang lelaki ni dia ada 2 pendapat ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama sekali, kalau katalah dia mimpi malam tu. Okey, esoknya dia tak sempat sahur tapi yelah dia dah mimpi kan.
So kamu boleh berpuasa macam biasa Sebab apa? Sebab itu adalah orang kata apa? Benda yang kita tak boleh nak kawal. Okey? Kita tak boleh nak kawal benda tu. Tapi betul dah. Maksudnya okey, siapa boleh terangkan pada kawan kita ni? Apa maksudnya tak boleh dikawal tu? Macam mana? Faham dah? Apa yang kamu faham? Itu je? Boleh lah. Apa? Ada yang tanya lagi apa dia mimpi basah tu? Jaya. Apa Haikal? Okey, Ustaz tahu dah lah. Ustaz tahu macam mana keadaan kamu kan. Tapi kalau untuk lelaki, untuk lelaki, sebelum kamu balik, nak tahu kamu dah balik ataupun belum, kamu akan mimpi basah. Kamu akan mimpi basah. Mimpi tu macam mana? Mimpi tu adalah mimpi yang lah. Yang menyebabkan kamu esoknya kamu rasa basah kat bawah tu. Itu menunjukkan kamu dah balik. Ya. Maknanya dia dapat tu waktu petang gitu. Itu Ustaz akan check balik. Ustaz dah bagi. Boleh yang lelaki? Yang lelaki, kamu kena aware kalau kamu dah start mimpi basah tu, kamu kena mandi wajib. Kalau kamu tak mandi wajib, sampai sebelum kamu mandi wajib tu, kamu tak boleh buat benda-benda ni benda-benda yang dilarang lah. Solat tak boleh, puasa tak boleh. Kalau buat dosa lah. Berdosa berdosa. Faiz, kalau orang tu solat dalam keadaan berhadas besar, agaknya solat dia diterima tak? Tak diterima sampailah dia mandi wajib. Ada soalan? Mana buku My PDP ada? Ustaz nak tengok latihan-latihan yang ada. Buka buku My PDP Buka buku My PDP. Sofia tengok. Sekejap. Ya. Buka My PDP muka surat 90 hingga 91 Ya. Kenapa? Saya ingat tak bawa? Tak bawa. Esok Ustaz cek pastikan siap. Esok lah, sorry. Hari Khamis. Dua muka surat je 90 sampai 91.
Okey, sila siapkan 90 hingga 91. Buat sikit.
Siapa ni Sofia? Kamu demam ke? Nampak lesu je. Habis? Kalau rasa demam jangan ni. Jangan datang sekolah pula. Belum lagi. Ustaz nak ni Ustaz nak check hari Khamis hari Khamis ni. Okey, ini info tambahan info tambahan. Untuk bahagian mandi wajib ni. Okey, kalau untuk yang wanita, kamu pastikan kamu punya pakaian kamu bersih Bersih. Yes, kenapa? Sedih. Okey. Wanita digalakkan kalau kamu tengah haid, kamu pastikan pakaian kamu bersih. Okey, penggunaan panty liner ke pad digalakkan untuk yang wanita. Kalau yang lelaki. Okey, kalau yang lelaki. Dengar ni yang lelaki. Okey. Kalau dekat pakaian kamu terlekat air mani macam mana? Terlekat air mani macam mana? Yang untuk yang lelaki. Basuh? Basuh je dia hilang tak? InsyaAllah hilang. Basuh je. Okey, kamu kena, yang lelaki dengar Yang lelaki dengar, kalau kamu terkena air mani dekat baju, kamu kena basuh dan kamu kena kikis Basuh dan kikis sampai dia hilang. Okey, sampai dia hilang. Boleh Aswad? Okey. Nanti kamu akan tahu apa yang Ustaz masukkan. Okey, kamu kena basuh dan kikis sampai dia hilang. Okey, jadi apa yang kamu belajar hari ni? Mandi wajib. Yang lelaki seorang. Tengah azan azan. Okey, jangan kita hormati azan Dalili tolong cabut. Boleh. Okey, terima kasih.
Okey, Ustaz harap kamu semua belajar sesuatu yang baru hari ni. So nanti hari Khamis ni kita akan belajar pasal mandi sunat pula. Okey. Okay, semua bangun. Okay, sama-sama.